Pandangan ulama Islam tentang banjir Nabi Nuh secara ringkasnya boleh dibahagikan kepada 3 pandangan. Pandangan yang pertama ialah banjir Nabi Nuh menenggelamkan seluruh permukaan bumi sekaligus menenggelamkan seluruh umat manusia yang ada pada masa tersebut kecuali yang menaiki bahtera Nabi Nuh. Pandangan yang kedua ialah banjir ini tidaklah menenggelamkan seluruh permukaan bumi, tetapi ia menenggelamkan seluruh umat manusia yang ada pada masa tersebut kecuali yang beriman dengan Nabi Nuh AS dengan menaiki bahtera baginda. Dan pandangan yang ketiga iaitu pandangan yang dikemukakan oleh seorang ulama yang bernama Ibn Atiyah. Beliau adalah pengarang kepada kitab tafsir Muharrar Al-Wajiz. Beliau berpendirian bahawa banjir tersebut tidaklah menenggelamkan seluruh permukaan bumi dan tidak pula menenggelamkan seluruh umat manusia kecuali yang beriman dengan Nabi Nuh. Hal ini kerana beliau mengatakan seandainya banjir ini menenggelamkan seluruh permukaan bumi ataupun menenggelamkan seluruh umat manusia kecuali yang beriman dengan Nabi Nuh, itu bermaksud akan samalah di antara Nabi Nuh AS dengan Nabi Muhammad SAW. Hal ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak mengazab sesuatu kaum melainkan setelah kami utus kepada mereka rasul. Justru seandainya banjir Nabi Nuh itu menenggelamkan seluruh umat manusia kecuali yang beriman dengan Nabi Nuh AS, itu bermaksud Nabi Nuh AS diutuskan kepada seluruh umat manusia, dan hal itu akan bercanggahan dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, iaitu Nabi SAW menyatakan bahawa baginda diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum baginda, iaitu yang kelima daripadanya hanya baginda sahaja yang diutuskan kepada seluruh umat manusia, sedangkan nabi-nabi yang terdahulu yang sebelum daripada baginda hanya diutuskan kepada umat mereka masing-masing secara khusus. Justru seandainya banjir Nabi Nuh AS menenggelamkan seluruh permukaan bumi ataupun menenggelamkan seluruh umat manusia kecuali yang beriman kepada baginda, itu bermaksud baginda diutuskan kepada seluruh umat manusia, dan itu akan bercanggahan dengan hadis yang sahih daripada Nabi Muhammad SAW ini. Kesimpulannya, kewujudan ketiga-tiga pandangan tentang banjir Nabi Nuh ini secara tidak langsung memberikan kefahaman kepada kita bahawa di dalam Islam tidaklah seseorang Muslim itu dituntut untuk mempercayai ataupun beriman bahawa banjir Nabi Nuh itu menenggelamkan seluruh permukaan bumi ataupun menghapuskan seluruh umat manusia kecuali yang beriman kepada Nabi Nuh AS. Setiap Muslim mempunyai keluasan untuk berpegang kepada mana-mana pendapat yang dia berasa tenang dengannya dalam menghadapi mungkin sebahagian faktor sains ataupun faktor biologi yang ada pada hari ini.